Salam sejahtera kepada pencara serta rakan-rakan sekalian. Saya daripada kumpulan kajian bagi kursus EES 3213 Kaedah Penyelidikan ingin membentangkan kajian bertajuk Kekerapan Pemodelan Penyelesaian Konflik dan Penggunaan Boneka atau drama terhadap pembangunan empati dalam kalangan murid prasekolah. Kajian ini memfokuskan kepada bagaimana amalan pengajaran guru boleh mempengaruhi perkembangan kemahiran komunikasi, kolaborasi dan empati kanak-kanak prasekolah. Seterusnya ialah penyataan masalah kajian. Berdasarkan kajian lepas dan pemerhatian dalam pendidikan awal kanak-kanak, kemahiran komunikasi murid prasekolah masih berada pada tahap sederhana. Hal ini berlaku kerana beberapa pendekatan pengajaran seperti pengajaran bertema dan aktiviti kerja kumpulan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru untuk meningkatkan interaksi murid. Selain itu, dalam bilik darjah prasekolah, kanak-kanak perlu diberi peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain, menyuarakan pendapat serta belajar menyelesaikan konflik secara positif. Namun begitu, masih kurang kajian melihat hubungan antara pendekatan pengajaran guru dengan kemahiran komunikasi dan kolaborasi murid prasekolah. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti sama ada pendekatan pengajaran tertentu mempunyai hubungan dengan perkembangan kemahiran komunikasi murid. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Objektif pertama ialah mengenal pasti tahap kemahiran komunikasi murid prasekolah. Objektif kedua ialah mengenal pasti hubungan antara pengajaran bertema dengan kemahiran komunikasi murid. Objektif ketiga ialah mengenal pasti hubungan antara tempoh kerja kumpulan dengan kemahiran komunikasi murid. Berdasarkan objektif tersebut, 3 soalan kajian telah dibentuk ialah apakah tahap kemahiran komunikasi murid, adakah terdapat hubungan antara pengajaran bertema dengan kemahiran komunikasi murid, adakah terdapat hubungan antara tempoh kerja kumpulan dengan kemahiran komunikasi murid. Soalan kajian ini membantu penyelidik memahami faktor yang boleh menyumbang kepada perkembangan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Slaid seterusnya menunjukkan kerangka kajian. Dalam kajian ini terdapat 2 jenis pemboleh ubah. Pertama ialah pemboleh ubah bebas, iaitu faktor yang mempengaruhi kajian. Pemboleh ubah bebas dalam kajian ini ialah pengajaran bertema, tempoh kerja kumpulan. Kedua ialah pemboleh ubah bersandar, iaitu hasil atau kesan yang dikaji. Dalam kajian ini, pemboleh ubah bersandar ialah kemahiran komunikasi murid prasekolah. Pengajaran bertema memberi peluang kepada murid belajar dalam konteks yang bermakna dan berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Manakala kerja kumpulan pula memberi ruang kepada murid untuk berinteraksi, berbincang dan berkongsi idea. Oleh itu, kajian ini ingin melihat sama ada kedua-dua faktor ini mempunyai hubungan dengan kemahiran komunikasi murid. Bagi metodologi kajian, penyelidik menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bantu tinjauan. Pendekatan ini dipilih kerana ia membolehkan data dikumpul secara sistematik daripada responden. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang dibangunkan untuk mengukur pemboleh ubah kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences atau SPSS. Terdapat 2 jenis analisis yang digunakan iaitu statistik deskriptif untuk menguraikan ciri, data dan tahap pemboleh ubah kajian. Analisis korelasi persen untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. Melalui analisis ini, penyelidik dapat melihat kekuatan hubungan antara faktor pengajaran dengan kemahiran berkomunikasi antara murid. Slaid ini menunjukkan profil demografi responden kajian. Seramai 15 orang guru prasekolah telah terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Majoriti responden iaitu 93.3% adalah daripada tadika swasta, manakala selebihnya daripada tadika kemas. Dari segi kelayakan akademik pula, sebahagian besar responden mempunyai diploma dan ijazah sarjana muda. Selain itu, kebanyakan guru mempunyai pengalaman mengajar atau 1 hingga 5 tahun. Kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap beberapa pemboleh ubah berada pada tahap tinggi, antaranya pengajaran bertema mencatatkan minimum 5.32, tempoh kerja berkumpulan mencatatkan minimum 5.04, kemahiran kolaborasi murid mencatatkan minimum 5.51. Nilai ini menunjukkan bahawa amalan pengajaran tersebut dilaksanakan pada tahap yang baik oleh guru prasekolah. Seterusnya ialah analisis korelasi pertama yang melihatkan hubungan antara pengajaran bertema dengan kemahiran kolaborasi murid. Hasil analisis menunjukkan terhadap hubungan positif yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah ini. Nilai perkali korelasi yang diperoleh ialah R equals to
0.683 dengan nilai P 0.005. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat dan signifik. Ini bermaksud semakin terancang pelaksanaan pengajaran bertema dalam bilik darjah, semakin tinggi tahap kemahiran kolaborasi murid. Dapatan ini membuktikan bahawa pengajaran yang berasaskan tema membantu murid untuk berinteraksi, berkongsi idea dan bekerjasama dengan rakan mereka. Bagi analisis korelasi kedua, kajian melihat hubungan antara tempoh kerja kumpulan dengan kemahiran kolaborasi murid. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang positif tetapi lemah dan tidak signifikan. Nilai korelasi yang diperoleh ialah R 0.177 dengan P 0.528. Ini menunjukkan bahawa tempoh masa kerja kumpulan sahaja tidak cukup untuk meningkatkan kemahiran kolaborasi murid. Dengan kata lain, bukan tempoh masa yang penting tetapi cara guru menguruskan aktiviti tersebut. Berdasarkan dapatan kajian didapati bahawa amalan seperti pemodelan penyelesaian konflik, penggunaan boneka atau drama serta pembangunan empati berada pada tahap yang positif dalam kalangan guru. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara amalan pengajaran guru dengan pembangunan empati kanak-kanak. Penolakan hipotesis Knoll menunjukkan bahawa peningkatan amalan guru dalam aktiviti seperti pemodelan konflik dan penggunaan boneka atau drama dapat membantu perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Dapatan ini juga selari dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahawa kanak-kanak belajar melalui pemerhatian terhadap tingkah laku orang dewasa di sekeliling mereka. Kajian ini memberikan beberapa implikasi penting. Dari segi implikasi praktikal, guru perlu mengintegrasikan strategi pemodelan penyelesaian konflik dalam pengajaran harian. Selain itu, penggunaan boneka dan drama boleh dijadikan sebagai pendekatan pedagogi yang berkesan untuk membina empati kanak-kanak. Institusi pendidikan awal kanak-kanak juga boleh menyediakan latihan profesional kepada guru berkaitan strategi perkembangan sosial emosi. Dari segi cadangan kajian lanjutan, penyelidik mencadangkan agar kajian akan datang melibatkan sampel yang lebih besar, menggunakan reka bentuk kajian campuran atau mixed method serta mengkaji faktor lain seperti iklim bilik darjah dan penglibatan ibu bapa. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa amalan pengajaran guru seperti pengajaran bertema, pemodelan konflik serta penggunaan boneka atau drama mempunyai hubungan positif dengan perkembangan komunikasi dan empati murid prasekolah. Pendekatan pengajaran yang sesuai bukan sahaja membantu perkembangan akademik kanak-kanak tetapi juga menyokong perkembangan sosial dan emosi mereka. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi, kolaborasi dan empati dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian pensyarah dan rakan-rakan semua. Terima kasih.